Bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas yang menjadikan kita kaya. Tuan-puan, orang yang berilmu tuan-puan, dia sering tuan-puan menambahkan simpanan emas dia. Bukan dia tengok tentang harga. Tuan-puan, orang yang berilmu tuan-puan, dia tahu tentang ilmu emas, dia tahu bahawa kenaikan harga emas ni pasti akan menaik setiap tahun. Tetapi tuan-puan, untuk jangka masa pendek, harga emas ni ada turun dan naiknya. Tapi tuan-puan jangan risau, sejarah pun telah membuktikan bahawa harga emas terus menaik sehingga tahun ini tuan-puan. Tahun ini adalah tahun yang mana kenaikannya sangat banyak tuan-puan, emas. Jadi beruntunglah bagi siapa yang dah mulakan simpanan emas yang dulu tuan-puan, dia dah boleh makan hasil dengan hasil simpanannya tuan-puan. Jadi tuan-puan, macam mana boleh ada golongan yang tak untung dengan simpanannya? Malah orang telah ada simpanan emas ni telah berseronok dan bergembira dengan simpanan masing-masing tuan-puan. Jadi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dan tuan-puan yang nak dapat juga ilmu tentang emas secara percuma, tuan-puan boleh tekan saja link di bio saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.